Banyak video free energy kan? Kalau saya prefer yang macam ni, kita gunakan hydroelectric. Tapi ada yang lagi dahsyat, gunakan air untuk menggerakkan kenderaan, motor ke kereta, tak payah pakai minyak. Jadi untuk siri BB React ni, saya nak react ataupun bagi ulasan terhadap idea-idea yang ada kat dalam internet. Maybe viral ke ataupun tak viral pun tak ada masalah. Yang penting idea inovasi tu kita nak discuss. Contohnya macam ni. Projek macam ni adalah antara projek free energy yang paling popular dekat internet. Dia ada flywheel yang menyimpan tenaga kinetik berpusing semakin laju kerana spring tu. Dia mesti ada trik. Kalau untuk case video ni, trik dia adalah dia terbalikkan ataupun dia reversekan dia punya video daripada laju ke perlahan. Kita tengok dah mula Akan ada seorang yang memusingkan flywheel ni. Bila dah okey laju, dia lepaskan. Kita nampak pusingan dia makin slow, tapi dia potong video, tiba-tiba makin lama makin laju pula. Dia mewujudkan ilusi di mana spring tu jadi tukang kayu supaya flywheel tu bergerak makin lama makin laju pusingan dia. Hakikatnya dia terbalikkan video je. Dia orang gulung tali banyak-banyak dekat flywheel ni dan tarik ramai-ramai bagi laju. Ini video yang saya dah terbalikkan balik supaya real. Korang dengar bunyi dia. Compare Sebenarnya saya dah buat dah dulu video trik free energy ni. Ramai yang percaya. Padahal sebenarnya kat bawah ni saya sorongkan tenaga. Trik tenaga ni kena kreatif. Kalau kita tambah gear pun dalam sistem tu, no point. Sebabnya bila tambah gear makin berat. Dia macam basikal lah. Bila kita pakai gear rendah, kayuh kena banyak. Tayar tu berpusing slow. Bila kita pakai gear tinggi, memang kayuh sikit boleh berpusing banyak. Tapi masalahnya jadi berat. So kalau kita letak motor sini satu, kita convert pada gear yang besar untuk gerakkan motor sebelah lagi ni, kita on je ni, motor ni akan ada masalah untuk memusingkan motor ni. Dia macam tak boleh gerak pun, setidak tak boleh gerak. Kalau anda kata boleh gerak pun, contoh motor sebelah sini kita bagi tenaga dia 10 watt, dia gerakkan motor tu dah ada power loss. Maybe tenaga tu hasil dalam 8 watt je. Benda mekanikal ni akan wujud geseran apa semua tu akan hilangkan tenaga, kurangkan lagi tenaga. Pergi ke sini daripada 8 watt, pergi masuk gear maybe tinggal 7 watt. Daripada 7 watt, pergi pusingkan motor ni ada lagi power loss lagi. Maybe hilang lagi 2 watt. 7 tolak 2 tinggal 5 watt. 5 watt keluar sini. Bila 5 watt keluar kat motor ni, kita masukkan balik kat sini, 5 watt dah tak boleh bergerak pun motor tu. Sebab dah rendah. Tadi 10 watt boleh gerak lagi. 5 watt dia tak boleh gerak pun. Sebab dah ada gear conversion sini. Buatkan bebanan dia tinggi. Kita takkan boleh cipta tenaga. Kita hanya boleh convert tenaga daripada satu format ke format yang lain. Contohnya macam idea projek yang ni. Video ni saya dapat sebab di-tag oleh pendakwah teknologi. Dia suruh saya buat seketul. Aduh, dalam rumah saya tak ada sungai. Tapi konsep dia menarik. Dia ada satu shaft yang boleh berpusing pada paksi X. Dia ada pemberat belah sini untuk lawan berat turbin belah sana. Bila nak guna turbin, kita boleh pusingkan dia supaya dia makin rendah. Kita nak bagi bilah-bilah turbin tu menyentuh permukaan air dan dipusingkan oleh tenaga kinetik yang ada pada air yang bergerak. Yang bestnya design macam ni, kita boleh adjust ketinggian turbin kita tu. Kalau air tu penuh kat sungai, mungkin permukaan dia tinggi. Kalau air tu kurang, dia kena rendah sikit. Dan bila kita nak servis, kita just tolak dari atas, uruskan. Dari segi kos pula, maybe tak sampai 10,000. Kalau kos sajalah, tak termasuk upah. Kalau kita boleh buat DIY sendiri, tak sampai 10,000 boleh buat. Tapi kalau hire orang, expect lah 20,000, 30,000, maybe lebih. Kalau ikutkan dalam video ni, maksimum dia orang dapat dalam 1,400 watt. Cantik sebenarnya. Satu hari lebih kurang dalam 30,000 watt hour lah dijana oleh permanent magnet generator ni. Kalau saya buat kan, saya gunakan 48 volt punya motor generator, spek dalam 5,000 watt, RPM 300. Tak payah buat banyak, tak nak laju sangat. Harga generator baru 1,000 lebih. Mostly cost dia dekat structure lah, sebab material ni kena kuat. Cost tadi tak termasuk inverter dengan bateri Okey lah. Kita tukarkan tenaga kinetik dekat air yang mengalir kepada elektrik. Menarik kan? Tapi kalau kita ambil air, convert terus kepada tenaga, boleh tak? Contoh dalam video ni, korang tengok. Dia gunakan air je untuk hidupkan motor, gerak. Tak payah pakai minyak pun. View video ni banyak. Dia tunjuk macam-macam proses. Nampak real je. Dah lah dia kata 5 watt je dia guna untuk elektrolisis.
Aduh, saya ada buat gimmick untuk trik sensor minyak motor tu. Bila kita sebut gerakkan kereta guna air ni, sebenarnya bukan air itu yang menggerakkan kereta. Air ni adalah H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Hidrogen dalam air itu yang kita nak keluarkan guna untuk menggerakkan kereta. Nak guna hidrogen untuk menggerakkan kereta ni pula ada dua cara. Satu, jadikan dia elektrik. Kita menggunakan fuel cell. Kalau korang pergi kat Shopee, memang jumpa fuel cell ni, generate tenaga elektrik daripada hidrogen. Struktur fuel cell ni, dia ada dua elektrod kat luar, kiri dan kanan, negatif, positif. Kat tengah ni kita akan ada electrolyte. Gas hidrogen akan pecah, yang proton akan masuk dalam ni dan keluar kat belah kanan tu. Yang elektron tak boleh lalu tengah ni. So dia kena lalu dekat atas dan menghidupkan apa benda yang ada kat atas tu. Terhasillah elektrik. Untuk fuel cell ni pula, tenaga yang kita boleh tukarkan daripada hidrogen kepada elektrik tu adalah dalam 40 ke 60%. Sekali dengar macam, wah bagus. Sebab kalau kita compare dengan petrol kita guna dalam 30%. Maybe ke 30 ke 40% je daripada petrol tu boleh tukar kepada tenaga. Kalau hidrogen kita boleh tukarkan sampai 60% hidrogen tu kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan kereta. Kalau kita compare gitu memang nampak macam hidrogen ni lebih baik. Tapi masalahnya untuk produce hidrogen tu, tenaga yang kita perlukan, contoh kalau kita pakai proses elektrolisis, tenaga yang kita gunakan untuk menghasilkan hidrogen tu, untuk memecahkan molekul air kepada hidrogen sangat-sangat tinggi. Contohlah, kita ambil 1 kg hidrogen guna fuel cell, kita akan hasilkan dalam 16.8 kWh tenaga. Anggap 17 kWh lah kita dapat daripada 1 kg hidrogen. Kalau korang tengok bateri solar gerabak saya ni, sebiji ni 10 kWh. Sekilo hidrogen, tenaga dia dalam 1,5 benda ni. Untuk hasilkan 1 kg hidrogen tu menggunakan elektrolisis, kita perlu spend elektrik sebanyak 50 kWh. Dia macam bateri solar saya yang besar tu 5 ketul. Tiba-tiba kita convertkan jadi 1 ketul setengah je bateri solar. Banyak sangat power loss. 3,5 bateri solar yang saya punya besar 10 kW tu hilang. Kita buang gitu je untuk conversion kepada tenaga. Itulah hidrogen. Jadi tak logik kalau kat dalam kereta tu kita ada sistem elektrolisis yang tukarkan air kepada hidrogen, dia pecahkan molekul air kepada hidrogen. Hidrogen tu kita guna pula untuk generate tenaga elektrik dan menggerakkan motor. Tak logik. Sebabnya tenaga kita perlukan terlalu banyak. Itu kalau kita cuba fully gunakan hidrogen untuk menggerakkan kenderaan lah. Tapi ada juga orang jual ataupun orang buat projek di mana hidrogen tu dia buat elektrolisis, hasilkan hidrogen. Hidrogen tu kita guna untuk bantu pembakaran kita punya enjin. Bila enjin hidrogen tu sekali dengan petrol, pembakaran tu lebih cun lah kalau dia punya target lah, sasaran dia, teori dia. Tapi benda ni sudah dibuktikan oleh satu YouTube channel yang saya trust. Ada saintis buat video ni. Eksperimen dia set up satu elektrolisis, then akan ada enjin yang akan memusingkan permanent magnet punya motor ni sebagai generator. Tenaga yang terhasil tu dia kira kat rintangan ni pula. Untuk run eksperimen ni, dia akan pantau penggunaan petrol yang menghidupkan enjin tu untuk memusingkan motor. Bila kita tengok load, kita generate dalam 560 watt. Dia ambil bacaan penggunaan minyak, sekarang dia nak try pula dengan hidrogen. Dia hidupkan elektrolisis, korang akan nampak gas hidrogen berbuih-buih tu masuk dekat kita punya enjin. Bila cek guna power meter, elektrolisis tu guna 500.5 watt. Enjin pun sama, produce 500.5 watt. Menariknya, penggunaan minyak dia sama juga. Jadi efek dia tak adalah penyematan sangat. Tapi kalau dia kata akan buatkan dalam motor tu lebih bersih, lebih tahan lama sebab pembakaran tu cun, hidrogen bakar cantik, itu saya tak boleh komen sebab saya tak tahu. Saya tak tahu kalau ada orang buat eksperimen di mana 10 tahun kita gunakan petrol biasa dengan 10 tahun kita gunakan motor yang inject sekali dengan hidrogen bersama petrol. Beza tak dalam dia. Itu saya tak tahu. Mungkin ada efek, mungkin tak ada efek. Alright. So korang rasa macam mana? Menarik tak Siri BB React ni? Saya akan buat reaksi terhadap idea-idea inovasi ataupun idea-idea yang menarik yang bersepah dekat online ni. Tujuan dia untuk kita discuss, maybe ada idea tu boleh pakai, ada idea yang tak boleh pakai, ada idea yang mungkin kita boleh improve. Kalau korang nak baju berani buat ni, saya buka order sampai hujung bulan 6 je, 2025. Gunakan kupon diskaun baju BB untuk dapatkan diskaun RM10 setiap sehelai yang korang beli. Setiap helai yang korang beli.
Alright, itu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.